Serius Jap, duit lebih tu kau bayar hutang dulu ke? Atau terus labuh sebab rasa konon dah kaya? Jangan tipu kau Aku tahu jawapan dia pedih. Kalau hutang makan 18% setahun, tapi pelaburan bagi 8% je, siapa menang? Hutang lah. Dia telan kau hidup-hidup sis. Hutang rumah 5%, pelaburan boleh bagi 10% ke atas, yang tu okey. Tapi emergency fund jangan pura-pura lupa. Nanti tenggelam tak sempat nafas. Please lah. Jangan 100% bayar hutang. Jangan 100% labur. Hidup ni bukan hitam putih. Campur sikit. Senang je formula dia. 70% bayar hutang, 30% melabur. Clear? Aku boleh explain seminit, tapi kau buat ke tak? Tu yang suspend. Ada orang hutang 100 pun dah gelisah. Kalau kau salah seorang, settle je dulu. Bukan bank yang migraine, kau yang pening. Hutang jahat tu, bayar kasih habis dulu. Baru boleh fikir nak melabur. Duit sepatutnya kerja untuk kau. Bukan kau kerja sampai tua bayar faedah. Kalau kau serius nak mula simpan emas dengan cara selamat, start je dengan public gold. DM aku guide slow-slow. Janji kau jangan senyap, lepas tu buat-buat lupa.